subjek yang nama dia audit. Jadi auditing ni adalah sebahagian daripada cara untuk kita melaksanakan integriti. Jadi orang kata apa, sebab itulah saya bersama dengan jurulatih-jurulatih HGD 344 ni. Di sebalik tu kemungkinan saya ada sejarah di mana saya berhadapan dengan situasi yang berada dalam keadaan kita perlu mempersoalkan integriti kita sendiri. Sebab tu saya bekerja dengan industri dulu. Jadi itu yang membuatkan dia jadi minat lah ya. Dia lebih kepada minat. Okey, saya nak kenalkan diri saya. Baik. Alright, okay, so nama saya Muhammad Azmi bin Yas Ahmad. Ni room number saya di Jengka. You all ada kelas kat Jengka tak? Ada bro. Ada bro. Ada. Time ada tu calling lah saya. Nombor telefon dah ada. 2 nombor telefon saya ni ada, bolehlah kita mengetih ke apa ke. At least berjumpa muka lah ya. Sebab saya dengan pelajar PJJ ni rapat yang sebelum-sebelum ni. Ada tak yang sebelum-sebelum ni ada dalam kelas ni? Tak ada. Ni batch baru You all semua ladang kan? Main golf. Okay. Fairis, saya sebenarnya memang pemain golf dulu. Sebelum 2005. Saya memang hari-hari tu pun sebab kat Jengka ni ada padang sebelah ni, 9 lubang. Tapi disebabkan lutut saya ni ada problem sikit jadi saya dah terpaksa jual saya punya golf set dan bye-bye lah 2 sukan saya bye-bye. Bowling belum, tak ada single dengan dekat punya. Tak ada. Just boleh main lah, tak memalukan lah. Tak menunggu lama lah you all. You all kalau main tak menunggu lama. Jadi saya terpaksa lah gantung golf dan gantung bowling. Bowling, baling-baling boleh lah. Lepas tu saya kembali pada sukan asal saya, memanah. So saya memanah mula sebagai atlet, lepas tu jurulatih, lepas tu manager, lepas tu sekarang ni saya Presiden Persatuan Memanah Negeri Pahang. Jadi itu antara saya punya susu galur memanah lah. Dalam memanah jurulatih, atlet, manager, saya dah menang 1027 pingat lah sebagai atlet, sebagai jurulatih, sebagai manager. Atlet tak banyak lah. Yang paling banyak saya menang medal ialah sebagai jurulatih dulu. Suatu masa dulu saya pun dah tahun lepas saya dah bersara daripada jurulatih. Sekarang ni saya fokus untuk persatuan, dan persatuan pun saya bakal bersara lepas Sukma ni. Cukuplah bagi orang lain nampak. Right, itu background sikit. Ni penting. Okay, sila salin drazminias.blogspot.com sebab you all akan bekerja ataupun dapat apa orang kata information di sini di drazminias.blogspot.com. Okay, sila salin dan nanti saya akan guide you all lah. Alright, so umur saya baru 51. Dah kahwin, ada 4 anak. Dan saya lahir di Kelantan, tinggal di Shah Alam, bermuhtatin di Pahang. Dan berikutlah hobi-hobi saya. Golf tak ada dalam tu. Dah terpaksa. Dia merosakkan lutut saya. Bowling pun sama. Dan orang kata apa, inilah hobi saya. Okay, cukuplah. Alright, so ada banyak lagi sebenarnya tapi cukuplah. Alright, so sekarang ni saya nak memperkenalkan apa nama tu, blog ni lah. Okay, kalau you all buka melalui phone, dia tak akan jadi macam ni. Dia macam shortcut kan. Jadi dalam shortcut tu you carilah tab
course. Ya, courses. Ya, saya masak. Nanti kalau ada masa saya tunjuk gambar saya masak. Okey. Apa nama tu? Dia panggil apa tu? Ni courses ataupun nanti saya akan link terus lah dekat description. Okey. Saya akan link kat description, tapi untuk ni saya link dekat chatting ni je dulu ya. Untuk you all punya subjek ni. Okey, yang ni kena ambil perhatian ya, sebab apa? Mungkin ada di kalangan anda semua orang kata apa? Tak mahir dengan blog So of course blog ni sebenarnya dia macam website. Saya guna blog disebabkan saya nak guna benda yang free, nombor satu. Nombor dua, bila saya prepare benda ni tak ambil masa sangat. Jika kita pakai website, kita ambil masa tau nak setting, nak itu, nak ini. Yang ini just buka, macam contoh, klik sini, new post, ya. Saya terus boleh tulis klik new post dan masuklah apa-apa yang saya nak. That's why saya guna blog. Okay, dan untuk semua untuk pengetahuan semua, right, dah kat sini okay, ada apa yang dipanggil sebagai apa nama tu, macam weekly lah, apa yang kita kena buat. Okay, week 1, week 2, week 3, week 4. Okay, kat sini dia sama macam yang dia panggil apa tu, full time student, 14 minggu. Tapi kita tak ada 14 minggu. Okay, nantilah ketika lecture macam ni, saya akan katalah yang ni cover week 1, week 2, minggu 1, minggu 2. Lepas tu next meeting minggu 3, minggu 4. Dan juga nanti dalam apa, you all punya PJJ punya macam apa, macam forum tu nanti saya akan masukkan juga beberapa perkara lah. Alright, so secara keseluruhannya kita akan belajar secara kuliah, ceramah umum. Saya rasa untuk batch you all tak ada ceramah umum, sebab biasanya ceramah umum ni untuk pelajar full time, yang mana pelajar full time tu akan dengarlah ceramah daripada jemputan daripada apa, unit coach Alam. Tapi untuk kita tak ada. Okay, ada macam contoh latihan dalam kelas, LDK dan sebagainya. Sebab kita online, kita tak ada benda tu, tapi kita akan buat cara lain. Dan kita juga belajar secara case based learning, dan juga setiap aktiviti akan didokumentasikan. Okay, maksudnya kita akan dokumentkan benda ni sebagai hasil kerja lah. Ada nanti kerja berkumpulan. Saya difahamkan ada 30 orang. Satu kumpulan mungkin 6 orang. Okay. Dan dalam kumpulan tu nanti akan hasilkan beberapa benda yang kita akan hasilkan lah. Tetapi orang kata apa, tak adalah dia tu you all kena buat luar waktu kelas, tak ada. Luar waktu kelas tu maksud saya macam buat assignment lah. Kena bersengkang mata ke apa, tak ada. Okay, sebab ni subjek core. Walau bagaimanapun, walaupun ini adalah core, jangan anggap dia sebagai subjek yang dia panggil apa tu, subjek picisan lah, ataupun subjek yang kena buat untuk lulus, bukan. Kalau core ni dihayati betul-betul, dia akan menyelamatkan kita dalam kehidupan kita, sebab ia berkaitan dengan integriti. Dan kes integriti ni sebenarnya bukan baru, tapi dah berlaku sekian lama dah. Sejak kita lahir dah berlaku dah. Dan kita sepatutnya jadilah generasi yang cuba untuk mengurang dan seterusnya menghapuskan soal-soal integriti ni. Kita kadang-kadang malu tahu dengan negara-negara maju tertentu. Okay, macam ialah saya berpeluang untuk belajar di Australia selama 5 tahun setengah sebagai pelajar degree dan seterusnya pelajar PhD. Okay, kat situ kita boleh tengok negara dia yang walaupun negara itu belum Islam lagi, tetapi dia seolah-olah macam negara Islam dari soal integritinya dan sebagainya. Saya masa yang second time saya pergi sebagai pelajar PhD tu,
Sampai-sampai je kat berita keluar permohonan maaf Ketua Polis Queensland. Queensland tu macam Pahang Selangor, negeri lah. Permohonan maaf sebab dia ditahan speeding, speed trap lah. Speeding oleh dia punya pegawai sendiri, pegawai polis tangkap dia dan bagi dia tiket saman lah. So kerana dia speeding, dia minta maaf dekat publik, mengatakan dia sepatutnya jadi contoh, tetapi dia tak jadi contoh. Jadi apapun alasan, dia kata undang-undang tetap undang-undang. Lebih kurang macam tu lah maksud dia. Itu orang kata first month. Dia nak masuk, ya. Saya kena accept ni. Okay. Alright, thank you kerana inform. Jadi tengok betapa tingginya integriti. Kedua, masa tu pilihan raya tau. Yang best ni pilihan raya dekat overseas ni, kadang-kadang kita tak tahu. Yang best ni saya tahu pilihan raya tu selepas pilihan raya. Pagi tu saya nak pergi train budak-budak memanah. Kat sana pun saya jadi coach kat sana. Okay. Sana tak ada bayaran ya. Nanti you kata, jadi coach kat sana gaji berapa? Tak ada. Ni satu lagi Australia yang perlu you all tahu. Okay. Kat sana, diorang bangga dengan slogan ni. Okay. All sports activities are fueled by bahasa Melayu lupa, bahasa orang putih pun lupa ni. Fueled by macam sukarelawan, macam tu. Okay. Jadi bila saya tanya, sebab kat situ ada pemanah Olimpik seorang, nama dia Alice Ingley, pemanah Australia. Saya tanya dia, you all pergi tournament berapa Australia bagi? Dia kata tak, pakai duit sendiri. Saya macam terkejut lah. Takkan pakai duit sendiri? Dia kata yang dapat duit daripada kerajaan hanyalah Commonwealth Game dengan Olimpik saja. Apart from that, memang duit sendiri. Macam contoh kalau dia state punya pemanah untuk kelayakan ke Olimpik, dibayarlah. Tapi maksudnya berkaitan dengan Olimpik, berkaitan dengan Commonwealth saja dibayar. Kalau kita nampak macam open, macam contoh Malaysia Open memanah, dia pergi duit sendiri lah. Sebab tu bukan untuk kelayakan Olimpik, bukan untuk Commonwealth Game. Itu saya macam terkejut tu, dahsyatnya. Kalau kita tak ada bantuan kerajaan, memang tak ke mana lah kita kan. Itu satu. Nombor dua, dari segi yalah, kalau kita duduk fikir balik, antara cara kita nak menggalakkan kurangnya rasuah ni mungkin gaji kot. Sebab saya tengok prebet kat sana pun, sebab universiti saya sebelah dengan pusat latihan polis Western Australia, sebelah, betul-betul sebelah, dan kaki je. Jadi kadang-kadang ialah tersempak dengan orang Asia, ada je orang Melayu di polis, orang Melayu Australia kan. Macam saya sembang dengan dia, rupanya gaji prebet dia orang $6,000. Okay, 6,000 tu kali 3, kalau kita kali 3, tak duduk sana tak perlulah kali 3. Lebih kurang macam 18,000. Memanglah kena jaga kerja kan. Tinggi juga gaji dia. Tu antaranya lah kot boleh mengurangkan hal-hal berkaitan dengan integriti. Tetapi bagi saya tu bukan alasan. Integriti ni sebenarnya datang daripada dalam diri kita sendiri. Okay. Macam mana dia diasuh, dilatih dan sebagainya. Alright. Itu sedikit berkaitan. Penilaian. Okay. Ini yang benda penting sebenarnya. Okay, kita nak pastikan bahawa kesemua 30 orang pelajar, 30 plus pelajar ni dapat A. Okay. Kita target tinggi lah ya. So macam mana dapat A? Inilah dia punya komponen-komponennya. Kita ada perbentangan. Okay, kejap lagi kita akan klik 3 pilihan ni. Dia ada laporan, walaupun buat video, sebab dia ada video tau. Walaupun video, still ada laporan. Tetapi beban laporan untuk siapa yang buat video taklah setinggi orang yang hanya buat laporan. Itu maksud dia. Okay, nanti saya akan tunjuk sekejap lagi. Dan juga kuis 20,
Okey, kuis ni nanti kita akan buat online lah. Satu. Nombor dua, untuk pengetahuan semua, setiap topik ni nanti akan ada self-test. Test buat sendiri. Maksudnya, you buat, you dapat markah. Kan? Nak tengok, nak uji kefahaman untuk topik tu tertentu. Okey, ada soalan tak? Boleh type atau buat mic setakat ni sebelum saya klik 3 pilihan ni. Ada soalan tak? Bahasa Melayu. Subjek ni 100% bahasa Melayu. Untuk bahasa Melayu. Ya? Tak ada bahasa Inggeris. Tak ada, kalau tak ada, bagi thumbs up. Maksudnya faham. Bagi thumbs up. Ya, okay, thumbs up. Okay. Now, kita klik ni, 3 pilihan ni. Okey, nanti ingatkan saya ya untuk letakkan link untuk subjek ni dalam grup WhatsApp Nantilah lepas kelas ni. Kadang-kadang saya lupa. Saya sangat-sangat orang kata apa? Sangat-sangat busy 2-3 minggu ni. Nanti saya inform you all apa yang saya busy sangat. Okey, 3 pilihan. Okey, 3 pilihan yang ada. Okey, pilihan pertama semua adalah kajian kes, ya. Tetapi untuk presentation ni dia tidaklah kajian kes sangat, tapi kena kaitkan dengan kes. Untuk 2 di atas adalah betul-betul kajian kes. Yang mana untuk kajian kes 1 ni, nampak tak atau tadi kan? Dia lebih kepada skandal-skandal rasuah yang ada dekat dunia ni. Ya. Untuk pengetahuan you all, semester lepas kot ataupun 2 semester lepas, saya letakkan video berkaitan. Okey, video ni adalah video daripada YouTube lah saya cari. Okey, berkaitan dengan kes-kes yang ada ni. Tahelka, Suharto, Siemens, Ferdinand, Rolls-Royce, Airbus, Menteri Bangladesh yang dihukum bunuh tu kan. Brazil, FIFA, Aman Shah yang kononnya curi duit 1 sen kan. Saya dan Aman Shah mempunyai guru yang sama. Ni fakta menarik untuk semua tahu ni. Sebab lecturer Aman Shah tu juga lecturer saya di UiTM. Ya. Jadi siapa nama tu? Lecturer saya tu memang rapat dengan Aman Shah ni. Aman Shah ni adalah pelajar perakaunan yang minat dengan accounting information system. Sama juga dengan saya. Dan saya buat PhD dalam bidang tu, accounting information system. Tapi bezanya saya dengan Aman Shah jauh lagi kaya lah. Jauh lah. 40, 50, 60 tiang kot lagi kaya. Sebab apa? Sebab dia sekarang ni bekerja kat US untuk satu security. Ya. Company security. Saya tak tahulah gaji dia agak-agak mungkin 100,000 sebulan kot, agak-agak lah saya rasa. Okey, tugasan ni dilakukan saya berkumpulan. Okey, persediaan dari segi penerangan tugasan dan tajuk perlu dilakukan selewat-lewatnya pada minggu kelima. Tempoh masa diberikan kepada pelajar ialah 5 minggu dan dibentangkan dalam kelas pada minggu ke-10. Benda ni just guideline saja. Okey, kita fleksibel. Kalau you rasa you belum ready, beritahu saya. Style saya macam ni. Saya perlu diberitahu awal. Gitu. Bukan sebab apa. Nak suit dengan kadang-kadang masa saya lah. Okay, macam contoh esok saya ada Viva. Student PhD, saya jadi panel. Jadi bila ada Viva, saya perlukan masa untuk prepare untuk jadi panel kan. Jadi kalaulah anda kata you all nak extend, beritahu awal supaya saya boleh kawal jadual saya. Ya. Tugas ini lebih menjurus kepada kesalahan rasuah oleh individu yang terkenal dan berskala besar. Kalau kat Malaysia banyak kes. Tetapi kes 1ADB dan sebagainya saya minta tolong elakkan dulu sebab masih lagi berlaku proceeding mahkamah dan sebagainya kan. Jadi takut benda ni tak valid. Jadi ambillah skandal-skandal yang popular kat luar dan juga dalam negara. Contoh macam Selcom pernah ada kes,
untuk siapa buyer saya, ada ke yang buyer saya kat sini. Pewaja, kes pewaja, kes BMF, ya. Apa? BMF ni CIMB kan, Bank Bumi Putra Malaysia. Lembu feedlot. Banyak lagi kes. Siapa tu? Kes lembu feedlot. Boleh, sebab tu dah keluar apa panggil, dah keluar proceeding kan. Dah keluar keputusan dan sebagainya. Okey, pembentangan perlu dilakukan semasa tempoh. Okey. Pelajar perlu menyediakan pembentangan dan bahan pembentangan dengan menggunakan sebarang. Okey, jadi kita sebab online of course lah present dalam ni je lah. Okey. Kecuali yang video kita akan present video lah, ya. Kalau ada sesiapa yang nak buat video, anda kata you all okey, kita jumpa ada kelas hari Sabtu, jom kita buat video. Untuk pelajar full time dan juga pelajar yang Gen Z ni, saya suka dia orang buat video sebab dia orang well versed benda tu kan, dan bagi dia orang buat benda tu mudah. Tetapi untuk pelajar PJJ, saya tak tahu umur you all berapa, tapi kalau umur macam saya, malas dah buat benda-benda tu kan. Untuk pelajar degree dan diploma ni, dia memang itu memang makanan dia orang. Senang dia orang buat dengan mudah dan menarik. Dan kalau nak tengok nanti dekat luar ni ada Hall of Fame, saya tulis situ. Ni adalah hasil kerja yang semester sebelum ni lah. Okey, cadangan laporan. Okey, laporan perlu ada tajuk, pengenalan, latar belakang kes, perbincangan, rujukan dan pembahagian tugas yang jelas lah. Adalah you akan buat dalam satu kertas kat situ pembahagian tugas ataupun cara pembahagian tugas dibuat. Okey, ada apa persoalan mengenai dengan assignment yang satu ni? You all kena buat satu, kena pilih salah satu. Ada? Okey, semua okey right. So, kalau ini adalah berkenaan dengan kes individu dan kes ni besar. Okey, untuk yang kajian kes kedua ni, dia lebih kepada undang-undang. Okey, anda kata antara you all ni ada mahir sikit dalam law dan sebagainya, ini adalah topik untuk anda. Sebab dia lebih kepada akta, lebih pada perkeliling, ataupun lebih kepada perkara-perkara teknikal yang spesifik. Contoh pengubahan wang haram, apa yang dimaksudkan dengan rasuah dan sebagainya. Oh, satu lagi tadi saya cakap pasal video. 2 semester lepas atau semester lepas, saya tak ingat. Okey. Ada nota juga saya sediakan. Ada nota-nota yang boleh klik je, boleh tengoklah berkaitan dengan ni lah. Jadi yang cadangan laporan ni sama macam tadilah. Ada tajuk, ada pengenalan, latar belakang dan sebagainya lah. Okey. Yang ni kajian kes 2. Okey, ni sekarang ni kita masuk video. Okey, untuk video dia lebih kepada PSA. Apa maksud PSA? Public alamak, saya lupa lah. Dia public announcement lah. Dia lebih kurang macam public. Tu saya lupa, tiba-tiba saya lupa. Okay. Social. Public social announcement. Yes, betul. Okay. Contoh, kat sini boleh tengok contohnya. Cuti sakit palsu, jeng jeng jeng. Rasuah di universiti, jeng 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 kan. Punca rasuah, kenali SPRM. Dan okey, lupa nak cakap. Selain daripada apa yang topik itu beri, macam contoh, macam tadi yang pembentangan, kes satu tadi. You ada kes lain, contoh macam tadi cakap feedlot. Bincang dengan saya dulu. Okey, boleh tak buat feedlot? Okey, apa awak nak bincangkan? Awak pun bagi. Okey, feedlot A, B, C, D. Alright, carry on. Ataupun ada yang nak buat bahagian 2, kes 2 tu tadi, yang lebih pada technical, akta dan sebagainya. You pun sangat-sangat well versed tentang akta, rasuah dan sebagainya. You nak cerita perlunya wujud satu akta untuk pemberi rasuah. Jangan penerima rasuah saja digembar-gemburkan, tetapi
baik kita cari jerung dia, siapa yang beri rasuah. Contoh memang dah ada, tetapi you nak buat satu akta ataupun sesuatu benda yang pakai MP, sesuatu yang nak menangkap jerung ni, nak selesaikan, find the roots, kan? Bukan orang kata setiap kali kena tangkap pegawai kerajaan, mana orang yang berdiri tu? Macam contoh pengarah universiti, you mana saya dah lupa, UKM ke UPM tu. Okey, dia cakap pasal dia salah guna 1 juta. Tetapi dalam dia salah gunakan dana tu, siapa dia yang bersama ataupun yang menggalak ataupun yang memberi ataupun so you nak bincang benda tu. Bincang dengan saya dulu, saya rasa macam okay, carry on. Okay, sama juga dengan video. Ada macam-macam ni. Ni adalah benda-benda yang kita akan discuss lah dalam ni. Okay. So, tiba-tiba ada topik lain yang klise, tak ada dalam ni. Bincang dengan saya. Okay. Anda kata nak buat video lah. Tapi kalau you all tanya saya, you all ada kebolehan berlakon, ada kebolehan buat skrip, ada kebolehan editing, buat yang ni. Tetapi kalau dah macam umur saya ni, tak payah. Berlakon pun kayu kan. Kayu dulu orang kata Fatah Amin kayu kan. Saya tengok okey je dia berlakon dulu agaknya kan. Okey je dia berlakon, on je, tak ada masalah. Kan? Kalau kita tengok semua-semua ni tak adalah hebat sangat pun kan. Kita bukan berlakon, so okey lah kan. Nak buat video, silakan buat video. Tapi anda semua ada 3 pilihan. Ya, hanya 3 pilihan ni lah dalam dalam ni. Okey, dan saya suka kalau benda ni dibuat dalam waktu kelas, waktu core kan. Mungkin kita ada 6 pertemuan contoh. You minta boleh tak satu pertemuan tu kita nak skip untuk kita buat assignment ni. Saya okey je. Okey, saya okey je. Nanti saya pandai-pandai lah. Untuk topik-topik tertentu tu saya akan mudahkan topik tu ataupun orang kata squeeze topik tu untuk bagi peluang satu kelas untuk awak buat tugasan. Saya okey je, tak ada masalah. Ya? Yang penting bincang dengan saya. Alright, ada soalan tak tentang assignment ni? So ketiga-tiga ni ada pembentangan dan juga ada report. Walaupun video pun ada report. Selalu salah faham, dia ingat dia buat video tak perlu buat report. Kena buat. Tetapi beban report tu kurang sikit lah daripada kes 1, kes 2. Sebab kes 1, kes 2, saya bentang, report tu dia power sikit daripada video. Ada apa-apa nak tanya soalan? Kalau tak ada, bagi thumbs up sikit. Thumbs up semua. Alright. Pembentangan semua online, Prof? Ya. Siapa tanya tadi? Khalil lah. Pembentangan semua hantar link ataupun okey. Ni lah dalam kelas macam ni lah. Dalam kelas macam ni. Ya, satu saja. Video satu saja. Bukan banyak-banyak tu, tak ada. Satu saja. Kalau buat video, kalau you all pilih video, so kita akan lebih kepada menonton video. Okey? Tetapi kalau pembentangan live. Semua kata buat video lagi baik lah. Saya okey, mana-mana je. Ikut keselesaan masing-masing ya. Alright, that is apa nama tadi? Ni pasal penilaian. So nanti kalau nak tengok pilihannya, klik lah kat 3 pilihan ni ya. Okey, rujukan. Apa yang ada? Kita akan menggunakan buku-buku ni. Ada yang boleh dibuat turun, ada perlu dibeli. Tetapi kalau tak nak beli pun tak apa, kan? Tapi untuk buat turun, boleh. Macam contoh nota pencegahan rasuah. Okey. Kita klik kat sini. Kadang-kadang link tu dah tak ada. Dia daripada SPRM. Okey. Boleh download nota pencegahan rasuah ni. Okey. Dan juga khusus integriti. Ada. Semua ada. Okey. Semua ada.
476 muka surat, iyalah nak baca semua kan. Pilih-pilih lah tertentu. Nanti kalau nak jawab, nak buat assignment tu, boleh tengok lah. Dan sebagainya. Okey, semua dekat sini. Jangan takut. Dalam blog saya apa orang kata apa? Saya supply everything, ya. Okey, ini minggu 1. So kita ada 6 meeting. 6 ke 5 meeting kita, saya tak berapa ingat lah. Saya dah setahun tak mengajar PJJ. 5 ke 6 meeting? Okay. 5 rasanya, 5. 5, okey, 5 meeting. Nanti kita akan cover lah benda-benda yang berkaitan. Tak semestinya kita cover semua kan. Ni, okey. Kita masuk minggu pertama ya untuk hari ni. Okey, kalau kita okey, ice breaking kita dah buat tadi. Okey, apa nama tu, teaching material semua ada dalam sini. Okey, so apakah itu KIA? Untuk pengetahuan semua, KIA ni adalah kursus yang diperkenalkan oleh kementerian atas tujuan untuk kita nak menghasilkan orang kata apa, generasi yang katakan tidak pada rasuah. Tu je. Itu saja dia punya matlamat dia. Okey, jadi ataupun itulah matlamat yang kalau dipendekkan maksudnya kita nak bermula daripada akar umbi. Saya dimaklumkan oleh pelajar-pelajar part 2, part 3 semester lepas yang mana dia kata sebenarnya kat sekolah pun dah masuk. Okey, bagi saya bagus. Sebab dalam society kita ada kadang-kadang apa nama tu, perkara-perkara tertentu yang sepatutnya salah tetapi jadi norm. Jadi normalisasi. Contoh ya, saya nak beritahu tentang download movie daripada internet. Daripada Pirate Bay ke apa, nama pun dah Pirate Bay. Itu semua salah tu. Kalau kita tak salah kat dunia, kat akhirat salah kita. Elok-elok kita nak masuk, kita dah apa, nak lalu titian sirat kan. Tiba-tiba ada orang panggil. Dulu ambil movie saya. Dulu download buku saya. Jadi benda-benda ni benda tu salah tetapi kita tak rasa bersalah. Saya ingat lagi dulu-dulu kala lah dekat Indonesia. Okey, rasuah bermula di airport lagi. Contoh kita nak scan bag tu alah besar sikit je pun. Dia dah tanya, ada pelincir tak pak? Kan? Pelincir tu maksudnya bagi duit sikit lah. Kan? Macam contoh kita nak masuk Thailand. Siap-siap kita dah selit 10 baht dalam 10 baht pula dah. Berapa ringgit lah. Dia lebih kurang 3 ringgit lah. 30 baht lah let's say. Okay? Dalam pasport kita. Okay? Benda tu well known tetapi ya di tu kan, kita tak nak jadi macam tu kat negara kita. Bukan kata tak ada. Okay, zaman-zaman saya bekerja kat industri dulu pun ada benda ni berlaku. Okay? Semua badan uniform ada. Tetapi salah juga kalau kita nak kata benda tu berlaku pada semua. Kalau kita kata, contoh saya guna contoh, kita kata polis rasuah. Sebenarnya yang tak rasuah tu ramai. Yang sedikit inilah yang merosakkan susu dalam belanganya. Jadi kita cuba untuk apa kata, untuk ubah benda tu setidak-tidaknya. Ya, seperti yang tadi Anil tadi cakap, apa nama tu dah jadi normalize. Ya betul, dah jadi normalize. Faris cakap. Dah jadi normalize. Kita tak nak benda tu berlaku lah, sebab tu subjek ni diperkenalkan. Okay, it's about time lah kita jadi negara seperti negara yang belum Islam tapi mereka seolah-olah dah macam dah sedia diri dia untuk jadi negara Islam. Contoh yang saya boleh bagi Australia lah. Kalau saya teringat satu lagi kes macam tadi pasal yang kena saman kan. Satu lagi ni kes apa nama tu, cyclist ni naik basikal kena saman dekat kawasan sekolah. Okay, kena saman. Dia pun bahasa Kelantannya mengepek dalam temu ramah TV. Sebab sana ada local news kan. Local news memang betul-betul lokal lah. Macam contoh
saya ni dekat Jengka kan. So Jengka News kan. Dia ada pukul 6 hingga 6.30 local news. Dia mengepek lah. Jadi lepas tu ada ulasan daripada macam itulah dia kata law is law, tak kira lah naik basikal ke naik skateboard ke, law is law. Kalau kawasan sekolah 10 km sejam, 10 km sejam. 10 km sejam beza dengan depan rumah saya ni ada sekolah. Kadang-kadang motor dengan lajunya, tu je, budak tengah melintas tu. Jadi beza antara negara tu dengan negara kita kan. Satu lagi, masa saya dekat sana juga, macam wakil rakyat lah, adun kita yang apa, state assembly, bukan nation punya assembly, dia negeri punya assembly. Dia kata kalau ada jalan berlubang dekat Western Australia, maksudnya dekat area Perth lah, dia letak jawatan. Saya masa tu, saya dengar news tu, saya terus nak cari dekat kawasan Western Australia tu ada jalan berlubang. Tak ada. 3 tahun setengah saya ada kat sana, tak ada jalan berlubang langsung. Dia very, orang kata apa, very tu. Okay, macam mana dia boleh buat benda-benda tu? Sebab tak ada rasuah. Okay, pertama sekali, of course, dia ada anak-anak syarikat dia lah yang kerja dia round cari jalan-jalan yang ada potensi untuk rosak. Lepas tu dia buat. Okay, dan dia buat sangat cepat. Ada sekali tu, kawasan rumah saya, saya bawa balik, saya naik bas lah, pergi universiti balik. Kadang-kadang saya naik bas, kadang-kadang saya cycling, kadang-kadang saya naik kereta. Kalau terlampau panas ataupun terlampau sejuk, saya naik kereta. Kalau cuaca cantik, saya basikal. Tapi kalau saya malas, saya naik bas. Okay, saya naik bas, saya nampak ada orang tengah buat jalan kan. Saya kata, okay, nak masuk sekejap, nak letak beg, minum air, keluar nak tengok dia orang buat jalan macam mana. Saya rasa tak sampai 5 minit kot. Saya masuk, letak beg, buka peti ais, tuang air, minum air, pergi keluar, dah tak ada dah. Punya efisien dia buat kerja. Dan saya juga suka tengok tepi-tepi jalan kan. Kalau buat jalan kan, tepi dia tu kan ada macam lebih-lebih tanah kan. Sana perfect. Dia perfect lah, tak ada macam kita kalau tepi jalan dia ada batu-batu sikit kan, tak cantik sikit, tak ada, perfect. Kata, dahsyatnya negara ni, kata punya dah dia apa, undang-undang ke apa benda ke, dia tak akan cut corners langsung. Okay, kalau dekat negara kita ni banyak kita tengok cut corners kan. Bukan saya nak puji negara tu, tetapi kalau dia buat sesuatu benda tu betul, dia pun akan jadi negara yang betul lah. Okay, macam contoh, saya sangat tak sangka Australia boleh sokong Palestin sekarang ni. Kalau dulu duk sokong lah mereka kan, sekarang dah tak dah. Saya orang kata apa, sebab tu lah rule of law tu penting kan. Jadi itulah benda-bendanya Alright, kita teruskan dengan apa kepentingan kursus. Okay, kepentingan kursus. So kepentingan kursus pertama, kita nak tingkatkan kesedaran lah. Macam ni lah, hari ni saya banyak bercakap. Minggu depan giliran you all pula bercakap tentang kita akan kaitkan dengan kesedaran. Kita kaitkan dengan pencegahan salah guna kuasa. Sebab bila kita cakap pasal rasuah, bukan sekadar memberi rasuah, salah guna kuasa juga adalah sebahagiannya. Paling orang kata paling boleh bagi example ialah apa berlaku dekat UPSI lah, yang mana dia punya Naib Chancellor pada waktu tu dia bawa masuk anak dia bekerja di universiti itulah. Jadi dan bagi saya kes tu masih boleh dirayu sebab ada beberapa sebenarnya teknikal je. Okay, dia bukanlah kata okay itu bawa pastikan dapat, tak ada. Tetapi disebabkan oleh teknikal dan nampak itu adalah masalah integriti dan dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu, ia disabitkan dengan kesalahan tersebut. Salah guna kuasa juga adalah rasuah. Jadi kes tu masih berjalan lagi, mungkin ada proses laluan,
dan jauh di sudut hati, saya rasa dia mungkin akan terlepas. Okay? Sebab ada perkara-perkara tertentu lah yang tu. Di sudut hati saya, kalau saya salah lah. Okay? Jadi apa nama tu, biarlah orang yang mahir dengan undang-undang buat perkara tersebut. Buat dipanggil apa tu, perbicaraan tersebut. Saya maksud tu kita nak membentuk integriti dan etika kerja. Okay? Sebab macam mana caranya kita nak pupuk sifat integriti tu dalam diri masing-masing. Sebab bila benda tu seperti Faris cakap tadi, dah jadi normalisasi, nak buang benda tu agak payah ya. Contoh, kita dah biasa download movie. Contoh, kita ambil TV box, dalam tu ada Astro. Astro tengah struggling ni sekarang ni. Kita pula tolong ambil hak dia orang. Dalam tu ada ramai orang-orang Muslim yang bagi makan anak. Dan ada yang antaranya akan diberhentikan kerja disebabkan tak cukup sales dan sebagainya. Dan kita pula Shopee terbeli benda tu kan, beli TV box tu. Dalam tu ada channel-channel Astro, yang mana channel-channel Astro tu orang kata apa, boleh ditonton secara percuma. Tahun 80-an, 90-an, siapa yang bayar-bayar saya tahu. Siap ada Ella nyanyi, Ella and the Gang, and group tu nama The Battle of the Band, buat satu lagu anti rasuah. Boleh lah. Anti rasuah pula, anti cetak rompak. Okay? Sebab apa? Dan juga balada muzik jalanan, M. Nasir kan. Isu dalam cerita tu adalah cetak rompak. Jadi cetak rompak tu sebenarnya ambil hasil kerja orang tertentu. Tapi untuk pengetahuan semua, cetak rompak tak dapat dilawan kan. Betul tak? Pada waktu tu. Apa yang syarikat muzik ni buat? If we cannot beat them, join them. So, penggiat-penggiat muzik ni apa yang dia buat? Dia buat video YouTube. Dan video yang ada lagu-lagu diorang ni berada di YouTube, dan dia gain income based on tontonan di YouTube. Kan? Sebab tu dalam dunia ni pun kadang-kadang if we cannot beat them, join them. Sama juga dengan Astro. Astro tak boleh lawan dengan tumbuhnya cendawan TV box dan sebagainya ni. TV-TV, download app saja boleh tengok dah TV-TV tertentu ni percuma, saya percuma kan. So apa yang Astro buat? Dia buat Sooka, S-O-O-K-A. Yang mana kita nak tonton, macam contoh, musim Gegar Vaganza, ambil Sooka, tengoklah channel tu. Lepas tu, tutuplah kalau dah habis Gegar Vaganza. Musim-musim World Cup, beli World Cup punya channel. Lepas tu, tutuplah. Tak perlulah bayar RM148 sebulan kan. If we cannot beat them, join them. Itulah yang dibuat oleh semualah. Macam contoh penggiat filem juga. We cannot beat them, cetak rompak CD dan sebagainya ni. Dia pun buat dalam platform Netflix, Disney Channel dan sebagainya. You all tahu, tak payah tunggu lama pun. 3-4 bulan dah keluar dah kat Netflix ataupun dekat Disney. Ya. Semua saya ni peminat tengok cerita Avenger tau. So bila sebenarnya dulu-dulu saya macam apa poyo sangat tengok cerita Avenger ni semua kan. Lepas tu saya tengok profesor saya masa saya buat PhD dulu, profesor tu dah tua, umur 70. Layan Avenger. Saya pun apa yang sedap sangat ni kan. Saya tahu saya dah tengok cerita Iron Man 1. Lepas tu dia tengok semualah. Hulk lah, apa Wonder pun semua dia tengok. Saya pun cuba tengok, okey juga, sedap pula cerita dia kan. Jadi kalau nak tengok kena pergi wayang. Wayang sekarang tak murah. Dekat satu family kalau nak pergi RM100 juga. Sebab dia RM20 kan wayang sekarang. Lepas tu saya kata, tak boleh ni. Last, saya pun subscribe Disney Channel. Disney Channel kena boycott sebab sokong Israel kan. Tapi saya tak terminate lagi. Yang saya boycott betul-betul McDonald lah. Okay. Apa nama tu? Okay, tadi. Tengok tak sampai 3 bulan dah ada dah dalam Disney Channel. Kan?
Jadi itulah antaranya syarikat-syarikat filem ni, if you cannot beat them, join them. Dan sebenarnya untuk mengetahui semua lagi untung sebenarnya untuk syarikat-syarikat ni, bukan dia bayar banyak sangat pun dekat penggiat filem dan sebagainya kan. Alright, membentuk integriti dan etika kerja ini dalam grup berkumpulan membantu penguatkuasa undang-undang anti rasuah. Okay, dari segi kita sebagai rakyat Malaysia, apa tindakan kita bila berdepan dengan rasuah ni? Saya ingat lagi masa saya muda-muda dulu, jalan dekat area Subang Pret, selalu sangat kena tahan dengan polis yang tak pakai nombor. Dia pun claim lah macam-macam. Saya apa nama tu, double line lah, apalah macam-macam lah. Tapi arwah atuk saya dengan bapak saya ajar, sebab dua-dua tu polis, bapak saya polis juga, tapi lepas tu dia berhenti, dia masuk Malaysia Airlines kan. Dia kata kalau kena tahan macam tu, suruh dia saman. Suruh dia saman. So setakat ni walaupun kena tahan, saya tak kena saman lah. Sebab apa? Saya tak buat salah. Betul juga jadi itu tahun-tahun akhir 90-an dulu. Masa mula-mula saya dapat lesen dulu. Selalu sangat kena tahan. Tapi sekarang tak tahulah. Tak tahan sebab dah kurang kes-kes macam tu, ataupun kesedaran dah timbul di kalangan masyarakat dan juga penguatkuasa polis ni. Dan akhir sekali, kita nak ada satu society yang beretika. Saya pernah diceritakan oleh rakan pensyarah saya. Rakan pensyarah saya ni dia fakulti lain lah, bisnes. Dulu dia kerja dengan yang kayu balak kat Sabah. Dia duduk kat Sabah dekat 10 tahun. Dia antara orang yang tidak terima rasuah lah. Dan bila tidak terima rasuah, dia susah lah. Susah. Okay, ni cerita tahun awal 2000 dulu ya. Jadi dia cerita ada benda yang agak sedih juga cerita. Dia cerita ada rakan-rakan dia yang dapat kifarah lah daripada apa benda yang tak elok dia orang buat. Dan saya tak nak cerita ceritanya sebab mungkin you all boleh google dekat internet dan akan terus dapat cerita tu. Sebab bila ada nama keluar, saya tak nak menimbulkan aib. Tapi poin dia kat sini, apa yang kawan saya, dan besok saya akan jumpa kawan saya tu. Okay, esok saya akan, besok pagi ada Viva. Lepas Viva saya naik kereta terus ke Kelantan. Saya ada bagi talk kat Kelantan malam besok. Dan esok air sasa kawan saya tu akan bagi talk untuk sehari lah. Dia ada program dengan satu government agency ni. Jadi dia cakap memang depan mata dia nampak kifarah ataupun tu. Okay, sebab dia tak tahan sangat kerja tu, dia berhenti dan join masa tu dia join KWSP rasanya sebelum dia masuk UiTM. Okay, jadi orang kata apa, ini yang kita nak bina kan. Dan seorang lagi penceramah dalam khusus esok di Kelantan, esok sampai Rabu, ialah dia bekerja dengan JKR. Tapi sebelum dia bekerja dengan JKR, dia adalah dia kerja dengan Pelabuhan Kelang, entah nama dia punya agensi tu. Jadi cerita pasal rasuah dengan dia memang banyak tetapi dia adalah golongan-golongan yang sentiasa akan dibenci oleh supplier lah ataupun kontraktor. Sebab antaranya dia pernah ada lampu jalan yang dah pasang, dia suruh buka balik. Adalah dekat 500 meter kan. Sebab apa? Tidak ikut spek. Jadi kita tahu golongan yang seperti yang saya cerita tu semakin lama semakin ramai dan kita harap terus menjadi trend di negara kita yang mana masyarakat kita ni bencikan rasuah bukan sekadar benci, kita nak tanam dalam fikiran tu rasuah ni macam benda teruk sangat lah kan.
macam teruk sangat lah, seolah-olah macam orang Melayu dengan babi kan. Memang babi ni kita sangat-sangat benci. Saya nak cerita satu lagi, tapi maafkan saya cerita ni sensitif sikit. Okay, saya rasa orang Melayu je yang tak makan babi kot. Okay, sebab ketika saya sambung belajar dulu, masa tu yang first time saya pergi degree. Ada seorang ni orang Palestin tau, orang Palestin, Muslim, dia Muslim tapi kurang semayang lah, tapi dia Muslim. Okay, bila kita ada, saya satu semester saya duduk dalam asrama lah, asrama. Jadi bila masak, kita masak ada satu tempat masak. Jadi bila kita masak, kita sangat sensitif lah dengan peralatan memasak dan sebagainya. Jadi bila rakan saya daripada Palestin ni masuk masak, dia pelik tengok kita kenapa sensitif sangat dengan pinggan mangkuk apa semua tu. Setiap kita pakai pinggan mangkuk periuk berlanga sendiri kan, kita asingkan daripada apa yang dah disediakan. Itu satu. Lepas tu dia pun masak. Dia masak, kita orang nampak apa dia punya label dia tu pork tau. Pork. Bila kita orang tanya, sebab kawan seorang tu boleh cakap Arab kan. Kawan dia cakap dengan dia kata dia makan benda ni lah. Dia kata, bukan berdosa ke? Oh, kita ni macam dah biasa. Garuk kepala kita orang. Memang macam, orang Arab ni teruk ke? Orang Melayu ni sentuh, biarlah dia rasuah macam mana pun, biarlah dia tonggang botol, biarlah dia ambil ganja ke whatever, bila comes to babi, kita jijik. Kan? Jarang lah. Jarang. Semua hidup saya tak pernah tengok bagi orang Melayu yang secara openly makan benda-benda yang haram ni. Tak ada. Kan? Muhammad Khalid kan selalu buat cerita 13 puasa, 15 puasa, 16 puasa kan. Kan? Adalah satu cerita tu kan. Yang dia makan mi Ahok tu kan. Mi Ahok tu tak adalah terang-terang ada benda yang tak boleh makan. Tetapi dia jijik dengan makanan mi Ahok tu. Sedangkan dia tak puasa tu lagi besar dosa dia. Itu Muhammad Khalid cuba buat sekarang ni. Jadi kita nak tanamkan dalam masyarakat kita bahawa rasuah ni jijik sebenarnya. Sebab kerana rasuah lah jalan dibina tak elok. Motor langgar jalan tu, melambung kerana langgar lori, meninggal. Kan buruk tu akibat dia. Rasuah juga berlakulah pasang tiang-tiang tak ikut spek. Tiang tu jatuh, terhempap kereta, satu keluarga meninggal. Kan teruk benda tu. Rasuah juga mengakibatkan bangunan tak ikut spek kebakaran. Dapat EF dia punya terma dia, bangunan tu boleh duduk CF EF hampir dah tu. CF dapat CF, lalas bangunan tu terbakar, orang susah nak keluar, mati orang. Kan buruk akibat tu. Sebab itulah kita kena tanamkan dalam masyarakat kita ni, seawal bangku sekolah lagi, yang rasuah ni sangatlah jijik. Tetapi nak kaitkan benda tu memang payah, memang susah, memang kita kena imagine jugalah. Contoh masyarakat kita sekarang ni kehidupan sangat-sangat tough. Gaji kecil, duduk kat bandar. Sebenarnya miskin bandar tu lagi severe pada fakir dan miskin kat kampung-kampung ni. Sebab apa? Dia kena bayar tu, bayar ni dan sebagainya. Jadi cuba kita bayangkanlah dalam satu situasi seorang bapa ni yang ada banyak benda tak bayar, tak boleh nak bayar. Sewa rumah pun tak bayar. Anak sakit, anak perlukan rawatan dan perlukan duit untuk rawatan tu. Tiba-tiba terbuka peluang untuk mendapat duit lebih sikit. Macam mana agak-agaknya keputusannya? Kan?
Jadi kita pun simpati juga dengan keadaan tu. Pada waktu yang sama, kita kena tengok bigger picture. Selalu saya cerita kat pelajar-pelajar saya. Saya biasanya, saya ada masa lebih, saya akan bercerita tentang perkara tu. Sehingga dia boleh rationalkan, tak apa kot ambil sekali. Kan? Tak apa kot ambil sekali. Itu pun untuk anak kita yang sakit. Tapi lebih baik kita fikir bigger picture. Yang mana bigger picture-nya adalah kita hapuskan rasuah walaupun payah, kita jadilah macam burung yang cuba memadamkan api Nabi Ibrahim. Dia letak dalam paruh dia je, lepas tu cuba nak padamkan. Memanglah tak akan terpadam api yang marak besar tu, tetapi usaha tu ada. Cuba kita bayangkan bigger picture. Yang mana bila semua orang menentang rasuah, menentang semenentang-nentangnya, the system akan jadi baik dan the system juga akan bagi manfaat kepada bapa tu tadi dari segi kenaikan gaji, bonus dan sebagainya. Disebab itulah akan datang tak ada lagi situasi bapa tu akan berlaku yang mana tak cukup duit dan sebagainya. Dia adalah benda-benda yang akan support, menjadi support system untuk bapa tu selesaikan masalah dia. Jadi baik kita fikir yang macam tu daripada kita fikir solution jangka pendek yang menyalahi undang-undang yang menyebabkan tu bapa tu masuk dalam penjara. Banyak kes yang kita dengar yang bapa ataupun ibu tunggal yang masuk penjara disebabkan perkara tersebut. Dan kita 2 tahun lepas kot ada satu iklan daripada RHB, lawyer yang membela seorang ibu yang mencuri pencil box untuk bagi ke anak dia. Kita tak nak benda-benda tu berlaku. Dan juga inilah dia tujuan KIA ni ditubuhkan. Sebab tu saya cakap beberapa kali lah dekat semua di kalangan jurulatih dan sebagainya, jangan ambil subjek KIA ni sebagai pelengkap jadual. Macam contohlah saya ni penyokong Manchester, zaman-zaman Manchester kuat dulu kan. Dia macam contoh, Liga dah menang dah. Dah ada 5-6 game lagi. Alex Ferguson biasanya akan letak pemain simpanan main sebagai pelengkap jadual. Akibatnya tahun tu sepatutnya 2 kali kalah ataupun sekali kalah jadi 5 kali kalah. Disebabkan letak tu. Pelengkap jadual, saya harap subjek ni bukan pelengkap jadual. Anggaplah subjek ni adalah subjek yang akan ubahkan diri kita, yang mana membuatkan kita kelak bila berhadapan dengan situasi yang 50-50 ni, nak terima rasuah ke tak nak terima rasuah. Semua orang terima rasuah, tak aku tak. Kita boleh firm tanpa berfikir, tanpa apa pun, kita akan letak di tepi. Benda tu untuk supaya kita tak terima rasuah. Memang benda dia nampak macam khayalan, tetapi begitulah juga pejuang-pejuang kita. Kita mulakan dengan idola kita Rasulullah. Bila mula-mula Islam bermula, nampak macam tak logik. Dengan bapa saudara sendiri tentang, dengan masyarakat yang dulu percaya dia tentang, dengan orang Taif halau dengan baling batu sampai berdarah. Jadi macam mana boleh Allah angkat derajat ni. So begitulah juga dengan kita tengok pejuang-pejuang kita dulu, zaman-zaman Melaka dulu. Kita adalah salah satu bangsa yang dijajah, yang mana kita tak tukar identiti kita. Tu terima kasih kepada tok nenek kita yang sangat kuat pada waktu dulu-dulu. Alright. Jadi itu adalah orang kata apa, kepentingan untuk subjek ni lah. Dan nanti saya akan serah kepada ketua kumpulan dan serah kepada kumpulan yang ada sekarang ni untuk buat grouping. Satu kumpulan maksimum 6 lah. 6, so kita ada lebih kurang dalam 5 grup lah. Untuk tujuan ni. Untuk tujuan assignment nanti. Okey, kita masuk pada minggu kedua. Macam saya cakap, minggu pertama ni saya akan banyak cakap.
Minggu selepas ni adalah orang kata apa? Adalah giliran anda semua untuk bercakap, membuat discussion dan sebagainya. Alright, sekarang ni kita nak tengok pengenalan Kia. Kita dah buat tadi tu, dua tu kepentingan dan pengenalan tadi tu. Dan marilah kita tengok kes-kes popular yang ada dalam apa, dalam sejarah, ya. Ada banyak, okey, ada banyak. Saya nak cerita pasal Ahmad Shah lah, lebih kurang, Saya nak cerita pasal Ahmad Shah. Okey, Ahmad Shah ni dikatakan mencuri satu sen untuk kepentingan diri dia. Okey, jadi dalam kes Ahmad Shah ni, dia sebenarnya lebih kepada penyalahan guna kuasa dan menggunakan harta syarikat untuk kepentingan diri. Dia tak curi pun. Sebenarnya dia tak curi. Dia hanya menggunakan funds yang ada dalam bank tersebut untuk membuat satu transaksi, kalau sekarang ni kita kata forex lah, forex yang mana hasil kebijaksanaan dia boleh mendapat untung daripada forex tersebut. Ni version yang benar lah, bukan version media, bukan version filem, bukan version TV series Astro, bukan. Student saya pernah tanya, salah ke? Dia tak curi pun. Macam ni lah fikir. Kita bos. Kita ada duit dalam bank 1,000. Tiba-tiba anak buah kita guna duit tu untuk berniaga. Lepas tu pulang balik duit tu tanpa pengetahuan kita. Isu dia bukan hilang tak hilang. Isu dia kita ambil tanpa kebenaran. Itu isu dia. Isu yang pertama. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah, macam mana dia kena tangkap? Dia kena tangkap bila dia bank tu Hock-Hoa Bank, bos dia tengok, kenapa dia ni masuk dalam masa tu sekapur sirih sebelum ada Selamat Pagi Malaysia, bukan Selamat Pagi Malaysia, Malaysia Hari Ini ke apa. Dia masuk dalam sekapur sirih, dia tunjukkan kekayaan dia, kereta dia, rumah dia dan sebagainya. So hasil siasatan dia dapat itulah salah guna kuasa. Inilah antara kereta-kereta dia. Dan tahu gaji dia masa tu 1,800 je, tapi mampu pakai kereta ni. Kan nampak tak logik tu. Yang ni kata mencuri 1 sen. Tak, sebenarnya tak curi 1 sen pun. So itulah. Betul, sekapur sirih. T3. Actually saya tengok ni masa ni. Saya tak tahu saya ponting sekolah ke, sakit ke, apa ke, tapi saya tengok ni kejadian ni. Jadi itulah kes yang lebih kurang. Nak tahu lebih lanjut boleh tengok video Ahmad Shah interview. Jadi kes-kes yang ni semua saya serah pada semualah untuk tonton. Dan bila kita tengok macam kes 1ADB, kes macam-macam kes lah yang ada kat negara kita, kes pewaja dan sebagainya, dia sebenarnya semua berbalik pada satu je lah, penyalahan guna kuasa dia. Dia guna kuasa, salah guna kuasa kadang-kadang bukan berkaitan dengan diri dia saja. Macam contoh kes alamak sensitif pula. Dia untuk parti lah, dia guna untuk parti dia. Jadi nampak seolah-olah macam tak ada kepentingan diri, tapi sebenarnya ia adalah salah guna kuasa juga. Jadi inilah kes-kes yang ada, yang boleh anda semua rujuk dan tengoklah. Saya tak katakan sesuatu lah. Alright. Nanti boleh klik kat sini nota di slide dia. Ini saya dah sentuh kebimbingan tentang tahap ni. Ini antara benda yang menjadi kecetus lah Kia, subjek ni.
yang mana hasil daripada apa nama tu bukan kajian, saya lebih suka panggil benda ni survey lah kot. Survey dia kata 30% sanggup menerima rasuah. Jadi 30% tu beramai tu, takkanlah 30% rakyat Malaysia nak duduk dalam penjara. Jadi ini adalah kesedaran seperti tadi Faris siapa tadi cakap. Inilah apa nama tu? Bagi apa tu? Allahu Akbar. Sekejap, saya scroll up. Jadi normalisasi tu. Sampai apa, satu filem tu, filem rock ada 3 perkara yang meruntuhkan apa negara. Pertama, rasuah. Kedua, apa nama tu, tak tepati waktu. Ketiga, cinggir kan. Jadi apa nama tu, daripada 30% ni dia jadi macam kenyataan. Okey, sebab tangkapan SPRM menunjukkan sekitar 2018, 2022 hampir separuh yang ditangkap berkenaan dengan rasuah adalah golongan belia. Belia anda semualah. Jadi kan dia, itulah dia kata gaya hidup antaranya kan, tekanan. Tekanan. Jangan cakap sangat gaya hidup lah. Contoh saya nak beritahu telefon, smartphone sekarang bukan kehendak dah, sekarang adalah keperluan. Kehendak bila kita nak beli iPhone 17 lah harga 7,000, tu kehendak. Tetapi keperluan dia adalah 1,700. Satu phone yang cukup untuk tu 1,700 lah. Kalau murah sangat hang pula kan. Bos hantar benda-benda hang pula. Tetapi yang cukup bagi saya 1,500, 1,700. Itu keperluan dah. 1,700. Gaji 1,800. Contoh gaji 2,000 lah. 2,000, 1,700. Nak pakai phone sekarang kalau harga 1,700 tu 5 tahun. Betul. Kenderaan perlu ada. Mungkin bawa motor. Ada family kena ada kereta. Kereta kena tol. Minyak 200 liter je. Sekarang berapa 18 bulan 19. Hari tu saya balik Shah Alam, saya balik lawat orang tua saya dan juga lawat adik saya sakit. Kan dah tinggal berapa liter je. Kan? Tak cukup. Sekarang baru 18 bulan. 19. Tinggal berapa hari lagi? 10 campur 3 dalam 2 minggu lagi. Macam mana tu saya? Takkan nak bayar minyak RM4 kan? Tu antaranya. Tekanan-tekanan tu lah yang membuatkan apa nama tu, beli-beli kita ni berada dalam keadaan yang tertekan lah. Lepas tu ialah trend anak-anak muda ni pula baru kerja gaji 2,000 dah pakai Honda. 5 pensyarah saya yang saya ambil, sebelum ni saya ketua pusat pengajian, 5 pensyarah baru yang saya ambil, 3 pakai Honda. Saya pakai Izora lama tahun ni, dah umur 10 tahun ke atas. Tapi itu trend. Trend untuk golongan muda ni. Jadi saya macam seorang 3 pakai Honda, seorang pakai Toyota, seorang pakai Proton. Yang Proton tu pun sebab umur dia tua sikit. Golongan-golongan tua dia macam dah sedar kot. Belia dia macam belum lagi kot. Perkahwinan antaranya. Ada golongan-golongan belia ni yang berhutang sehingga umur 40 tahun disebabkan perkahwinan. Jadi trend sekarang ni nak berkahwin ambil loan bank rakyat. Siapa kerja bank rakyat, maafkan saya. Patut bank rakyat ni pun jadilah konsuler sikit. Orang tu nak pinjam 15,000 je, dia suruh pinjam sampai maksimum. Duit tu boleh buat ni lah, boleh buat tu lah last. Cash flow kita tersekat disebabkan oleh tadi tu lah terlampau banyak duit digunakan untuk bayar loan dan sebagainya. Jadi disebab tu Pelan Anti Rasuah telah diwujudkan pada tahun 2019
Plan 5 tahun ni adalah untuk kita membuat dasar dan arahan supaya rasuah ni berkurangan, ya. Jadi plan anti rasuah nasional ni ada 6 strategi, 17 objektif strategik, 115 inisiatif. Jadi objektif dia adalah sama sekali yang kita tengah buat sekarang, iaitu khusus wajib IPT, khusus KIA HDD 344. Okay. Dan juga program pencegahan rasuah di IPT. So dia melibatkan 20 universiti awam, 27 institusi pendidikan, 57 institusi MARA dan juga 15 universiti swasta. Dan wujudlah ko kita KIA lah, ya, di UiTM, dan kat UNIZA ada SUA lah, dan ada macam-macam. Dan adalah khusus anti rasuah yang mana kita menitik beratkan lebih kurang macam experience based learning lah, ya. Jadi keputusan ni adalah keputusannya yang orang kata menjadi punca kuasa untuk penubuhan nama tu KIA punya mata pelajaran ni. Ya, pada mula-mulanya kita dapat penentangan daripada pelajar dan sebagainya. Tak silap saya MPP lah. Ada golongan pelajar yang macam seolah-olah nak membantah. Sebab dia dia jadi macam tambahan pada subjek-subjek tertentu. Tapi sebenarnya bila mereka mula faham tujuan, misi, objektif dan sebagainya, dah tak kedengaran lah bantahan dan sebagainya. Sebab mereka tahu yang KIA ni adalah satu kursus yang mempersediakan pelajar-pelajar ni untuk ke dunia yang sebenar nanti. Seperti juga dengan anda-anda semua ni, ya. Ya, memang ada dalam diri kita. Salah ialah salah. Dan kita cuba untuk mengelakkan dari diri kita buat kesalahan yang bersifat etik dan juga kesalahan melibatkan undang-undang. Tetapi pada waktu sama ada perkara-perkara tertentu yang perlu kita hindarkan. Saya bagi satu contoh je lah. Supplier belanja kita makan. Sebenarnya dari segi integritinya tak betul tu. Tak boleh. Sebab apa? Dengan belanja makan tu, setidak-tidaknya ataupun sekelumit-kelumitnya dia ada benda tertentu. Angkat telefon. Okey, macam mana dengan projek I dapat tak? Kita yang pernah terhutang budi ni kemungkinan akan berlaku sedikit terdetik hati kita untuk kita bagi dia lah. Dia dah lama dengan kita. Tak boleh sebenarnya. Dari segi undang-undang, tak boleh. Kita perlu ada integriti yang tertinggi lah untuk memastikan bahawa kita ni bila buat keputusan tidak bersandarkan kepada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Okey, dan juga kita tengok kandungan KIA ada selain daripada tu, kita juga tengok tentang jenayah kola putih, punca saya dah brief dah tadi, ya, tekanan hidup dan sebagainya. Tetapi kita akan tengok lebih mendalam lagi dan kita perangi rasuah. Okey, ada di kalangan kita sebenarnya takut untuk melakukan rasuah. Kita dimomokkan dengan kifarah yang contohnya lah, kifarah yang tak betul ni. Maknanya dia macam ni. Orang yang rajin biasanya banyak salah dia. Kan? Baik jadi tak rajin, duduk dia diam, punch in, punch out. Orang tak nampak salah dia. Sama juga orang yang melaporkan ni. Bila kita melapor, kita akan jadi red flag pada orang-orang tertentu. Jadi kita kena faham yang bila kita buat laporan ada kaedah-kaedahnya. Ada cara-caranya dan juga ada aspek pelindungannya yang mana kita akan dilindung lah. Jangan risau tentang perkara tu. Dan pembudayaan integriti dan institusi sosial. Okey, lawatan kita tak adalah, ya. Perkongsian pengalaman. Ini best ni yang Tuan Firdaus Ramlan ni. Dia buat buku Tumbuk Rusuk.
Sesiapa yang pergi kedai buku, kalau nak baca tentang buku ni bagus ya. Dia ada bekas magistrate yang telah melakukan rasuah dan dipenjarakan ya. So dalam penjara ada banyak, saya tak nak spoiler, tapi banyak benda-benda yang berlaku yang kalau kita sebagai manusia baca ni akan merasa sangat sedih lah. Dan kita boleh merasai Tuan Firdaus ni yang betapa menyesal dia dengan tindak tanduk dia sebelum ni. Dan kita boleh baca juga kenapa dia buat rasuah. Macam gaji magistrate ni tak besar. Itulah tadi yang saya sebutkan tentang gaya hidup tadi tu. Alright, okay, pembentukan 5 hingga 10 sebenarnya. Tetapi sebab mungkinlah you all decide lah kot, decide dengan saya. Saya letak tadi 5, tapi sebab kita online, sebab kita online, mungkin akan jadi masalah komunikasi. Tapi andai kata kalau you all nak up to 10, you just tell me lah. So maknanya kita ada 3 group je dalam kelas ni. It's up to ketua kumpulan lah, you all discuss among yourself lah. Yang saya nak tahu, next meeting dah ada keputusan. Dah ada keputusan dan dah ada group lah. Okay, contoh tugasan dah beritahu. Public service announcement video tadi pun dah beritahu. Salah satu option. Dan untuk pengetahuan semua, video tu nanti kalau you all nak buat video lah, tak banyak, 3 minit je. Bukan 3 jam, 3 minit, bukan movie. Bukan cerita Titanic, bukan. 3 minit sahaja. Ada yang terlepas 3 minit, tapi saya kata buatlah 3 minit. Sebab apa? Untuk buat sesuatu video konten sekarang ni, orang tak suka video yang panjang dah sebenarnya. Dia generasi sekarang ni, generasi yang panjang je suat. Lagi satu, tak ada Assalamualaikum, tak ada apa, terus pada main topik. Nak tak? Kalau saya cadangkan, anda boleh jadi berjaya dalam 1 minit. Macam tu. Dia mula dengan macam tu. Dia tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi. Alhamdulillah kita telah sampai kepada topik nombor 1. Tak boleh dah sekarang ni. Okey, konten sekarang terus kepada matlamat utama konten tersebut. Jadi dia bukan macam video Farizah Kamsah lah. Nak menyampai kepada topik sebenar dia masa setengah jam. Tak boleh dah sekarang. Okey. Sebab tu sekarang kalau you all perasan, kalau tengok sitcom kalau dulu kan lagu panjang macam cerita A-Team kan. Siapa zaman saya A-Team. Lagu tu je 3 minit. Cerita Knight Rider 3 minit. Cerita Friends, satu lagu dia pasang. Tapi sekarang kalau perasan cerita-cerita, saya rasa 3 hingga 5 saat je lagu tu. Terus cerita kan. Itu saya perasan sejak akhir-akhir ni. Dia starting tak panjang sangat. Saya pernah tengok satu movie tahun 80-an kan. Cerita Badul rasanya. Nak menyampaikan cerita tu, saya rasa 10 minit dengan lagunya, dengan Allah. Sekarang tak macam tu dah. Jadi, ini semua dah ditekankan tadi ini pun dah ditekankan. Okey, untuk sesiapa yang buat kajian kes, dia pun ada limit juga, Jangan lebih 20 muka surat. Awak bukan buat tesis, awak buat laporan, Dan ni ada contoh-contohnya. You all boleh download je kat sini nak tengok, Ni nota ni. Minggu 2 nota pelajar ni ada kat sini semua. Okey, apa lagi markah dia ni kat sini, dia punya rubrik dia lah, markah dia. Okey, you all tak perlu print, just nanti saya bagi link, you all upload dekat link tu je saja. Perlu nak print, tak perlu buat plastik kat depan, binding lah apa benda, tak perlu. Untuk saya tak sambil benda tu. Okey. Dalam kelas ni kita buatlah benda-benda macam ni, tapi tak adalah sebab kita online, kita adalah kaedah-kaedah yang saya akan buat. Okey, itu saja untuk minggu kedua.
Okey, minggu kedua ni, topik untuk minggu kedua iaitu pengenalan. Okey, kita masuk kepada yang terakhir, yang terakhir sikit aja. Okey. Okey, kita akan tengok tentang tadbir urus dan tata kelola korporat, tadbir urus tata kelola keinsanan, etika dan kehidupan, definisi integriti, faktor yang menggugat integriti, bidang pekerjaan berisiko tinggi dan pembiayaan integriti dalam kalangan pelajar serta inisiatifnya. Okey, jadinya banyak benda saya dah sentuh sebenarnya tadi di awal-awal lecture dan sebagainya, dan saya pastilah you all akan dapat capture 2-3 perkara yang bagi saya you all faham dah sebenarnya benda tu. Ya. Jadi sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga kita sendiri yang ubah. Benda ni tak automatik. Walaupun kita ni golongan generasi yang bersolat dan sebagainya, tetapi kalau gaya hidup kita bukan gaya hidup orang bersolat, tak jadi juga, kan? Yang mana kita ni solat lah, tetapi rasuah sama naik. Sebab apa? Yang tadi saya cakap tadi, normalisasi. Dia tak rasa benda tu salah pun, kan? Download lagu daripada internet, tak rasa bersalah pun. Sedangkan lagu tu, lagu atau muzik tu adalah sumber pendapatan untuk orang lain. Daripada download, sekarang ni kita tengok kat YouTube je, kan? Sebab kat situ boleh bagi income kepada sesiapa yang yang dalam bidang tertentu. Buku contohnya. Setengah student dia photostat buku. Nak kurangkan kos. Buku, sebab buku pun mahal sangat ke sekarang, RM50, 70, 80, 100. End of the day kata, bukan semua aku baca, baik aku photostat. So kita sebenarnya tengah membuat sesuatu yang berdosa tu sebenarnya. Kita telah mengambil hak penulis buku. Jadinya kita nak cuba elak benda perkara-perkara tertentu macam tu lah. So gunalah kaedah yang baik, yang betul dan sebagainya. Okey, tata kelola ataupun governance ni penting. Tak kira apa bidang yang kita kerja, tata kelola atau governance ni adalah sesuatu benda yang sangat kritikal, sangat penting, sangat memberi kesan kepada masyarakat. Kenapa? Sebab tata kelola yang baik ni akan memberi satu yang kita panggil sebagai ketelusan ataupun transparansi dalam kita membuatkan satu perkara. Yang mana bila transparansi itu wujud, maknanya tak adalah perkara-perkara yang negatif berlaku. Tak adalah rasuah, tak adalah penyalahan guna kuasa, tak adalah perkara-perkara yang akan boleh memberi kesan negatif pada masyarakat. Jadinya, perkara berkaitan dengan tata kelola ini penting. Jadi kalau ikutkan tata kelola korporat ni, dia adalah according to High Level Finance Committee report, corporate governance is defined as the process and structure used to direct and manage business of the company towards promoting business prosperity and corporate accountability. Maksud dia kat sini sekarang ni, bila kita ada governance yang bagus, sesebuah company, organisasi, dia akan fokus kepada meningkatkan wealth untuk company tersebut. Increase performance untuk company tersebut. Memberi keuntungan yang maksimal pada company tersebut dengan menjaga hak-hak siapa? Hak-hak pemegang-pemegang saham, supaya pemegang-pemegang saham ni dapat pulangan yang optimal, maksimum dan sebagainya. Itu lebih pentingnya dalam jabatan-jabatan kerajaan. Kerana jabatan-jabatan kerajaan ni is runs by the public money, and whatever aktiviti yang kerajaan buat mesti memberikan orang kata apa, natijah yang baik kepada penduduk negara ni. Jadi kalau jalan yang dibuat tu sepatutnya 10 juta lah.
Tetapi kalau dikurangkan, disebab kita nak bayar kegiatan yang berkaitan dengan rasuah, tanah yang 10 juta tu kita buat pada kadar 5 juta. 5 juta lagi masuk poket tertentu. Jadi 5 juta tadi bukanlah orang kata apa standard yang 10 juta. Maksudnya jalan tu akan berlakulah apa yang dipanggil sebagai kerosakan, tidak ikut spek, membahayakan pemandu dan sebagainya. Jadi at this juncture ataupun di persimpangan ni, saya harap semua pelajar-pelajar nampak yang rasuah ini adalah perkara yang jijik, perkara yang amat memberi impak yang buruk kepada tak kira masyarakat, termasuk juga dengan pemegang-pemegang saham korporat. Okay. Tata kelola insan pula, okay, ialah being human being guided by common set of principles inherent in every human being. Maksudnya kat sini ialah setiap kita insan, kita mesti ikut apa saja prinsip-prinsip yang dikatakan baik, yang memberi impak yang baik pada masyarakat dan sebagainya. Sebab itulah kita ada apa yang panggil etika. Etika ni adalah untuk membuat sesuatu yang betul pada waktu yang betul setiap kali apa saja situasinya. Kita nak tahu kita etika ni mudah je. Kita dah dilatih sebenarnya dalam puasa. Walaupun kita berpeluang untuk minum air dalam bulan puasa, tapi kita disebabkan oleh satu etika yang ada, kita tak minum air yang dalam peti ais dalam rumah kita. Kita tak minum air masa kita tengah ambil air semayang. Kita tak minum air masa tengah mandi ke apa ke. Sebab apa? Kita tahu yang kita buat benda tu adalah sebab kita diarahkan oleh Allah yang kita tak akan batalkan puasa dengan sengaja, dengan yalah masa tu tak ada orang tengok pun, tetapi kita buat juga. Kenapa? Sebab kita ada nilai etika yang tinggi dalam hidup kita. Tetapi malangnya, dalam keadaan tertentu, orang yang beretika dalam agama dan kehidupan ni, tiba-tiba dia mengabaikan etika itu dan melakukan aktiviti yang kita kaitkan aktiviti yang rasuah ni lah tadi. Kenapa? Soalannya kenapa kan? Inilah sebabnya integriti yang berkenaan dengan perkara tu tak ada dalam diri kita. Dan maksud integriti saya dah ceritakan tadi dalam analogi puasa tadi. Okay? Itu sebenarnya being honest to ourselves. Okay, not to other. Okay? Jadi kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan itu adalah maksud integriti juga. Dan dalam Pelan Integrasi Nasional, integriti saya umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhannya yang padu pada individu dan organisasi yang berkaitan rapat dengan etika. Jadi itulah antara maksud integritinya. Ya, selain daripada bersih, jujur, adil, telus dan sebagainya. Okay, so secara ringkasnya, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Macam contoh puasa tadi. Mungkin ada antara kita ni pernah ada ibu bapa yang suruh solat dan sebagainya. Nak tahu kita ada integrity ialah bila kita berjauhan daripada family kita tu, yang hari-hari mak bapak kita, dah solat ke belum? Bila kita bersendirian berada di tempat yang asing, contohnya pergi melawat kawan dekat negeri lain ke apa ke, masa kita duduk kat rumah orang tu, kita solat ke tak? Kalau kita solat, alhamdulillah kita ada integriti yang baik, yang mana kita buat solat walaupun mak bapak kita tak nampak pun.
Itulah dia sebenarnya satu benda yang kita dah bina benda ni dalam kehidupan, tetapi adanya kita tidak integratekan apa yang kita dah dilatih seumur hidup tu tadi. Okey, macam mana integriti masyarakat kita? Macam contoh, saya nak you all baca benda ni dan maklum kepada saya apa dia punya pandangan you all. Okey, 2 minit untuk baca dari sekarang. Okey, siapa nak jawab ni? Buka mic, jawab. Okey ke ni benda ni? Ke macam mana? Ke nak saya panggil random? Saya panggil random lah. Mana? Mana buat? Mana tengok ni? Mana? Ni. Okey, kita nak dengar pada Muhammad Hadi. Muhammad Hadi, silakan. Boleh ke? Macam ni? Okay, Assalamualaikum Prof. Bagi saya benda ni sebab dia dah melibatkan memudaratkan diri dia pada tak makan 3 hari. Jadi bagi saya dia boleh lah untuk ambil, tapi dia kena akan ganti balik lah sebab dia mention dekat situ dia akan ganti balik. Okay, thank you Hadi. Okay, saya tengok yang lain. Atira, silakan Atira. Assalamualaikum Prof. Saya rasa saya pun sama juga pendapat dengan Hadi sebab dalam keadaan ni dia mudarat. Lepas tu dia dah berjanji dia akan ganti balik. So saya rasa okey kot dalam pendapat saya lah. Okay, thank you Adira. Tak ada right or wrong kat sini. Okay, siapa yang tak bersetuju dan sila open mic, buka mic dan check. Saya tak setuju. Tak setuju. Siapa tak setuju? Amrullah. Ada tak yang tak setuju? Kenapa? Saya tak setuju. Saya tak setuju. Siapa yang tak setuju tu? Siapa? Beritahu. Amirul Ya, betul. Silakan. Okey, pada pendapat saya, on humanity betul lah kita kata boleh, tapi this is kita cover above the law lah kan. On the law tu whatever pun dia tak boleh cakap nak pinjam dulu ke apa, tak boleh. Sebab kita cerita law lah. Humanity kita boleh kata yes, tapi dari segi law macam kita kata anti rasuah ke apa-apa benda ni, dia tak boleh sebenarnya. Kita perlu, kalau tak ada kita kena pergi kedai ke cakap kita tak makan lagi ke apa macam tu. Untuk ambil yang bukan sesuatu milik kita tu, pada saya tu tak boleh. Itu pendapat saya. Okay, very good. Soalan lagi yang sependapat dengan Amirul, ada tak? Saya. Okay, silakan. Farid. Matlamat tak menghalalkan cara sebab dia mengambil tanpa kebenaran tetap salah. Actually dia boleh je minta betul-betul dekat pegawai masjid ke atau macam mana ke. Tapi dia ada integriti lah sebab dia janji nak pulang balik. Okay, very good. Dia ada integriti sebab nak pulang balik. Okay, so jawapan kita boleh bagi, outcome daripada nota ni kita boleh bagi kepada 3 tadi dah. Humanity, law dan juga what is right or wrong. Okay, kalau untuk version yang orang panggil yang sebab kita is ruled by law kan, dia sebenarnya apa yang patut dia buat adalah minta dengan AJK Masjid dahulu sebelum buat perkara-perkara yang menyalahkan undang-undang. Ya betul, dari segi etika memang betul, dia dah tak mampu, so dia ambil dan dia akan bayar balik, memang tak ada salahnya dari segi apa logik. Dari segi etika dan juga law ada kesalahan lah. Sebab apa kita, seperti kata kawan kita tadi tu,
niat tidak menghalalkan cara. Jadi dan kita adalah masyarakat yang semakin peka kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kesusahan dan sebagainya sekarang ni. Kalau kita tengok video-video social eksperimen dekat TikTok dan mana-mana, ada seorang Chinese ni dia minta nak makan, kata saya tak ada duit nak makan, boleh tak saya nak nasi lemak ni. Makcik tu bukan bagi nasi lemak telur, tapi bagi nasi lemak ayam dengan telur sekali, kan? Jadi orang kata apa, lebih lagi apa yang diminta. Masyarakat kita dah sebaik tu. Jadi untuk dalam kes yang ni, baik guna option yang tu dulu. Kecuali kalau dah tak boleh sangat, nak buat macam mana kan? Itu dah code survival dah tu. Tapi dalam konteks kita dekat Malaysia ni, kita masih lagi ada saluran tertentu. Dan saya setuju, niat tidak menghalangkan cara, guna cara yang betul dulu, baru go cara-cara yang lain lah. Alright. Okay. Jadi kita tengok kat situ ya, kita ada berbeza pendapat dalam sesuatu perkara. Jadi apa sekalipun dekat negara kita ni, kita perlu berlandaskan kepada undang-undang dahulu. Sebab kalau kita tengok macam Elan RHB yang makcik yang ambil Facebook tu, dia just nak menggembirakan anak dia, tetapi kaedah tak kena, dia disabitkan ke undang-undang. Sebab bila masuk court, dia kesian ke orang tu dah tak ada dah. Yang ada hanyalah undang-undang. Jadi undang-undang tu kadang-kadang dia nampak seolah-olah tak adil, ya. Tapi itulah dia undang-undang. Bila dah ada undang-undang, yang kita nampak tak adil tu akan jadi tak ada makna apa, kecuali kita ada dasar ataupun kita ada fakta untuk defend. Macam yang kes Facebook tadi tu, peguam tu fight dari segi lain lah, yang mana ada jaminan undang-undang, jaminan daripada dia sendiri dan sebagainya untuk dia terlepas daripada hukuman yang lebih teruk lah. Dia kena khidmat masyarakat je kot, tak silap saya, tapi ia tetap hukuman juga. Jadinya 5 faktor integriti yang terjadi ini adalah disebabkan oleh perkara-perkara ni: kepimpinan tidak baik, kelemahan sistem, struktur dan organisasi, budaya dan kelemahan individu. Bila kita tengok jawapan kepada 2 rakan kita tadi tu, budaya. Kalaulah masyarakat kita ni jenis yang tidak ada kesian ke orang dan sebagainya, mungkin tindakan pelajar tu boleh dijustifikasikan sebagai wajar. Tapi bila budaya kita lebih kadang-kadang kita kat Malaysia ni pun kena juga. Surat khabar seminggu lepas kot, ada peminta sedekah dekat Kelang, pendapatan dia tidak kurang RM700 sebulan. Yang mengambil kesempatan ni pun satu perkara juga, tak ada integriti langsung, kan? Ada yang itu kan, yang bawa X50 kan, peminta sedekah. Saya tak tahu benda tu betul ke tak, tapi ada lalu lah. Dia lalu masa sebelum saya sakit dulu. Untuk tahu semua, saya tahun lepas saya kena jangkitan paru-paru, teruk, dan apa kata, banyak benda saya tak ingat sebenarnya. Otak ni jadi macam brain fog. Jadi yang kena jangkitan kuman masa tu 4 orang kat UiTM. 4 orang, yang balik saya seorang, yang lain 3 lagi. Sahabat saya tu dia balik lah, tapi balik pada dunia abadi. Saya berpeluang balik rumah dan jumpa dengan anda semua. Okey, jadi selain benda tu, kelemahan individu, kelemahan individu, asas dia tak kuat. Jadi kita jadi macam seolah-olah macam senang terjerumus ke kancah yang tak sepatutnya. Dan kelemahan individu ni macam lemah pertahan diri, etika lemah, tamak, tamak. Ada juga orang tu. Saya pernah encounter pelajar yang ada masalah suka curi barang ni. Bukan orang miskin pun.
Bukan, dia kira macam T20 lah kira kan. Dia golongan yang senang. Tapi dia itulah, dia yang banyak tu pun tak cukup. Tamak lah tu. Tekanan hidup, suka mengambil peluang, suka kejar kemewahan. Jenis FOMO ni yang menakutkan masyarakat kita sekarang ni, masyarakat Gen Z kita ni adalah FOMO, fear of missing out. Orang tu tukar 17 phone, dia nak ikut, bayarlah sebulan berapa, 170, pelajar 170. So kalau dia dah bayar 170, nak makan apa kan? Jadi makanan dia yang ambil semua tak sihat-sihat. Lepas tu makanan pula, air harga RM14, RM12. Air paling mahal pun RM3. Teh tarik ataupun TO ke RM2 kan. Dulu kat Jengka ada lagi air TO 50 sen, sekarang tak ada dah. Diesel naik, minyak air pun naik. Okey, jadi cara hidup yang berpoya-poya adalah satu lagi lah. Kepimpinan tidak baik ini saya rasa you all boleh faham sendiri lah. Cakap tak subuh bikin lah, itulah inilah ya. Next, kelemahan prosedur. Di Jabatan Kerajaan, prosedur dah semakin bagus, semakin baik, semakin mantap. Masa saya kerja dekat swasta dulu, dia punya prosedur sangat-sangat dah lemah lah. Lemah disebabkan apa tau? Bukan kita nak salahkan sebab dia tak erti ke apa ke, tak. Sebab dia nak mempercepatkan proses. Di government, dia mantap. Dia sangat secure. Tapi benda yang swasta boleh buat dalam 2 jam, mungkin kita 2 hari ataupun 2 minggu. Itulah dia cut corner sebanyak swasta ni. Tempat saya kerja dululah. Tempat anda semua kerja mungkin berlainan, tetapi dasar ataupun amalan tu jadi semakin baiklah. Disebabkan 2 perkara, audit. Kalau di swasta audit, cadangan auditor. Dan kalau di government, tata kelola audit dan juga pekeliling tertentu yang membuatkan satu proses tu lebih telus, lebih transparent dan lebih berintegriti. Next, budaya tak sihat dalam masyarakat. Okay. Kita dah semakin bagus dah sebenarnya di Malaysia ni. Tetapi kalau di India, nak tahu tengok movie dia je lah. Tengok movie India, dia punya tahap dia sangat teruk kan. Macam everything perlu dibayar di sana kan. Tapi untuk mengetahui semua, di India dalam laporan-laporan tertentu dah semakin baik dah. Budaya yang seperti itu dah semakin baik. Dan saya nampak Indonesia semenjak Jokowi lah kot, dia jadi semakin baik sekarang ni. Dan dia tak macam dulu lah, tak menakutkan macam dulu lah. Menakutkan dari segi sedialah nak keluar duit untuk bayar pelincirnya Pak. Okey, struktur institusi juga semakin baik sekarang ni. Okey, mengapa individu boleh terjebak dengan rasuah? Antara inilah yang saya dah sebut banyak kali. Tetapi kalau kita juga perlu hati-hati dengan taktik kontraktor. Kalau kontraktor ni jadi kawan kita, ingat satu perkara, kontraktor will never be kawan kita. Okay? Sebab kontraktor tu baik dengan kita bersebab. Kenapa tak baik dengan kawan kita yang tak ada kena-mengena tu? Okay? Kenapa nak baik dengan kita pegawai? Contoh. Okay? Kenapa tak baik dengan pra? Kenapa tak baik dengan pensyarah? Kenapa nak baik dengan kita yang bekerja dekat bahagian bendahari ni? Ataupun kita ni sebagai rektor dan sebagainya, kenapa nak baik dengan kita? Apa kita ni baik sangat ke? Itu semua adalah taktik-taktik kontraktor. Dia mulakan dengan berkawan. Lepas tu dia bagi hadiah. Lepas tu anak kita dapat SPM bagus, dia seluk ampau. Lepas tu adalah dia benda yang dia akan minta. Okay? Alright, next. Perbuatan yang tidak beridentiti, saya rasa you all semua tahulah. Antaranya mungkin siapa yang selalu update dengan berita di media utama lah ya. Antaranya adalah rasuah subsidi padi
Kalau kita tengok filem Muhammad Khalid banyak ya, dia apa nama, sindir benda ni, macam cerita zombie kampung pisang kan, Q Haidar cerita pasal subsidi padi dan sebagainya. Itu adalah kritikan sosial lah. Next ialah palsukan dokumen ya. Nak naik pangkat, nak minta loan, palsukan dokumen ya. Gaji kita 5,007, kita tulis 8,000. Itu sebenarnya antaranya pemalsuan dokumen. Ambil kesempatan dalam kes ni, mengambil kesempatan ke atas ibu tunggal untuk mendapatkan rumah PPRT ya. Ada juga yang palsukan ijazah, tak ada doktor mengaku doktor kan. Ramai ya dekat penceramah popular berlaku benda tu. Okay. Pecah amanah ya. Yang dalam kes yang dinyatakan kat sini, ambil pecah amanah dan inilah. Okey, ni antara cabaran integriti. Saya rasa banyak benda saya dah cakap tadi. Okey, dari segi palsukan dokumen, aduan dan sebagainya. Okey, bidang yang berisiko definitely lah bidang yang berkaitan dengan kontrak dengan tender. Okey, ni tempat yang paling risiko sekali. Okey, selain daripada itu, pembelian dan pembekalan. Okay, kalau dekat kilang ni, purchasing department, ni tempat yang paling tu. Masa saya kerja dulu pernah aja beli photostat machine, dapat handphone. So senyap-senyap lah kan. Kalau nak buat, tak buat pun. Handphone pada waktu tu memang saya rasa dalam 10 orang, 2 orang je ada handphone pada waktu tu. Menggelitik lah nak kan. Tapi sebab ada integriti tak buat lah. Satu lagi, penguatkuasaan dan penyelian. Kan, kalau polis ke orang saman parking ke, bukan polis lah. Pekerja majlis kan. Cik tak boleh kira kat sini kan cik. Tu rasuah lah tu. Harta dan aset pejabat. So yang ni pun boleh berlaku hal-hal berkaitan integriti. Ya. Budaya okay. So apa yang kita perlu katakan kat sini, integriti bermula daripada kita. Bila bermula daripada kita, maksudnya kita lah sebenarnya yang menjadi ejen atau benteng pertama mempertahankan masyarakat daripada berlakunya rasuah. Dan sebenarnya kita mula dengan kat rumah. Jangan kita ajar rasuah pada anak-anak. Contoh kan. Jangan cakap ibu. Ni RM5. Jangan cerita. Bapak keluar dengan kawan bapak pergi mancing contoh. Kan. Tak nak ibu tahu. Itu salah lah tu. Maknanya kita mengajar sesuatu yang tak betul pada anak-anak kita. Dan betulkan niat kita apabila kita bekerja ni, kita cari rezeki untuk anak-anak ni, kita betulkan niat. Okay, so inisiatif kerajaan untuk pengetahuan semua banyak sangat. Tengok aja di data-data akhbar dan sebagainya. Dan juga untuk kita ada plan integriti nasional untuk rasuah ni. Dia bermula pada seawal kad perakam waktu, bersih cekap amanah, dasar pandang ke timur dan bermacam-macam lagi. Usaha kerajaan telah ada sekian lamanya. Alright. Jadinya, itulah sahaja untuk hari ini. Macam saya cakap tadi, untuk minggu pertama saya akan cakap banyak sebab saya nak membuka. Membuka orang kata apa, jalan kepada pemahaman kita tentang rasuah ni. Jadi untuk next meeting nanti akan cover minggu keempat ni, agensi rasuah berdasarkan akta SPRM dan kesalahan liability korporat ni. Saya akan lebih kepada pelajar yang dah bekerja sendiri ni, setidak-tidaknya anda semua faham ataupun tahu tentang SPRM. Jadinya saya nak juga nanti semua akan listkan ataupun
kita akan buat sesuatu lah aktiviti. Apa sebenarnya SPM buat yang anda faham? Tangkap orang, lepas tu orang tu pakai baju oren je ke? Ataupun apa lagi aktiviti yang dia buat? Dan juga apa definisi rasuah sebenarnya? Ada antara kita ni, ya, sebelum kita buat KIA ni, mungkin ingat rasuah bagi dan beri rasuah saja. Sedangkan ada beberapa lagi perkara yang kita, rasuah? Aku pernah buat mungkin ada juga yang macam tu. Jadi kita tengoklah nanti minggu next meeting kita. Selain daripada tu, anda semua saya rasa majoritinya Syahir angkat tangan ya. Syahir apa Syahir? Ke terangkat tangan? Syahirah Ramli ada angkat tangan? Ke terangkat tangan? Tak apa. Syahirah. Tak apa. Okey. Dan juga apa nama tadi? Kesalahan liability corporate. Okey. Saya rasa anda semua sebahagiannya adalah pekerja di sektor swasta. Jadinya nanti kita akan discuss, bertanya dan sebagainya. Apa yang didefinisikan sebagai kesalahan liability corporate. Okey. Kat mana orang kata apa? Dia panggil dia apa? Titik tengah dia. Antara benda yang boleh dengan tak boleh. Ada keadaan tertentu yang boleh. Tapi pada pandangan undang-undang dan masyarakat lain tak boleh. Contohnya macam minuman keras kan. Untuk agama kita, budaya kita, masyarakat kita yang Melayu Muslim ni, benda tu menjadi kesalahan besar. Dosa-dosa besar tu. Tetapi untuk masyarakat tertentu, benda tu amat dibolehkan. Mungkin anda semua pernah ataupun ada yang tak pernah juga. Contohnya bila berurusan dengan orang company Taiwan ataupun company China, Jepun dan sebagainya, dia dah menjadi macam satu budaya dia angkat air untuk macam ucapan selamat dan sebagainya kan. Kalau kita tak biasa, memang tak biasa lah. Memang tak boleh lah. Tetapi kadang-kadang benda tu adalah benda yang menjadi budaya dia yang kita buat, tapi janganlah kita minum kan. Terpaksa. Itu terjadi bila saya pergi ke Taiwan untuk conference untuk memanah lah masa tu. Saya wakil Malaysia untuk Persatuan Memanah Asia. Saya pergi masa bukan grand dinner, dia ada dua dinner di kalangan ahli-ahli persatuan dan sebagainya ni. Ada kena buat macam tu. Saya duk tanya presiden masa tu, presiden memanah kebangsaan ni. Bang, macam mana ni bang? Sedih. Datuk buat macam mana? Angkat je. Nanti kita jadi tak polite pula dengan orang kan. So angkat je lah. Adalah sebutan dia. Bukan Yamsing, itu Malaysia. Ada sebutan dia. Tak apa benda lah. Angkat, betul tak balik lah. Jadi benda tu benda yang begitu tidak normal dia bagi kita. Dan saya dalam hati. Tapi masa tu belum ada kamera lagi kan. So kalau ada orang tak kat gambar, mampus aku kena fitnah. Jadi gitulah cerita dia. Ya, ada nak tanya soalan? Ada? Okey, kalau tak ada, okey. Terima kasih kerana hadir. Kedatangan akan diuruskan kemudian, dan saya juga akan buatlah apa yang dipanggil sebagai aktiviti awak dekat dalam yang ISEP tu kan. Saya tak buat lagi tu sebenarnya. Saya sangat sibuk. Okey, next meeting kita boleh saya tahu bila? Saya pun tak sure. Bukan, saya tahu tapi saya tak tengok. Tak sempat nak tengok saya sebenarnya. 10 Mei, Prof. 10 Mei. Oh, lambat lagi lah. Panjang lagi. Okay, minggu depan saya ada aktiviti. Okey lah. So, okey. 10 Mei lambat lagi. Jadi, itulah dia. Nanti saya akan beritahu dalam grup bila yang perlu tick untuk aktiviti hari ni. Nanti saya akan beritahu
bilanya nak take attendance. Ada apa persoalan sebelum kita akhir? Terima kasih kerana hadir. Untuk tidak hadir, nanti saya akan share rakaman ni dalam YouTube dan boleh tengok dalam YouTube untuk yang tak hadir. Ada? Tak ada. Kalau tak ada, itu saja. Enjoy your rest of weekend ni. Ada beberapa jam lagi untuk weekend. Esok dah kerja balik. Dan saya belum lagi berkenalan dengan anda semua. Jadi nanti saya akan minta, kamu semua buat benda ni. Nanti saya akan share dia punya ni. Saya akan minta you all share benda ni lah. Alah, lambat. Lain. Tak apalah, nanti saya share aje lah dalam grup dia. Tak keluar pula. Benda ni lah, nama, ID apa semua. Yang ni tak payahlah, ni untuk student ni senang saya cari. Alamat pun tak payah. Ada, nanti saya adjust benda ni. Okay, alright. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih bro. Thank you, bro. Thank you Doktor. Terima kasih, Prof. Tinggal panggil. Terima kasih bro. Sama.